Itu perempuan lain yang buat yang kena ke? Betul tak? Ke? Tak cakap? Tak cakap you. Tak Ex cakap you lah yang cakap. Mana you kutuk ex you tu? Kenapa I minta you itu ini? Ha? Dia kalau tiba nak gaduh nak attention je. Ya, attention berpada-pada lah. Berpada-pada. Kenapa? You busy dengan perempuan lain? Busy nak cuci kereta. Kadang busy. Spill. Kereta. Cuci kereta. 2 kali 3 kali cuci kereta ni. Cuci kereta dia, kereta ex dia. Kita belajar perangai tu daripada perempuan sebenarnya. Sebab perempuan yang Kenapa you memiliki belajar dengan trauma yang perempuan? besar. Perempuan mana you belajar ni? Lelaki ni bukan setakat satu hati je kita kena jaga. Kita kena jaga banyak hati. Lelaki mak Banyak kita, hati? nenek kita hati. What do you mean banyak hati? Lah, ex you baik je. Mak kita cakap Saya ni main bola je. Mak kita cakap Saya macam tak ni, main jantan. Kita memang dah move on. Tapi melupakan tu tidak. Tapi hati tu bukan untuk dia dah. Hati tu bukan untuk dia. Macam ni saya nak kena faham. Ulang tengok video je. Macam ni sekali. Ulang balik. Move Sekejap. on ni dah. Tapi melupakan tu Mana? mungkin tidak, mungkin ya. Sebab apa? Apalah, takutlah. Duduklah. Lemah lah. Aku takutlah. Kalau dia pujuk kau balik, kau nak bagi hati kau balik kat dia. Tak payah, hari tu ada je jumpa. Saya nak pukul tapi dia tak bagi. At least saya boleh je macam excuse me. Director. Kat. Masalah rumah. Kat. Janganlah marah.